Okay guys, hari ni aku pergi ke rumah yang upside down tu, yang word off record. So ini ada tempat dia, tiket dia. So yuran masuk dia berapa? RM12, RM3, lepas RM30. Oh, kalau masuk dua ni RM30 terdapat untuk ni semua. 3D Museum ya. Okay, let's go. Okay, ini kita masuk video 3D Museum. So ini adalah entrance dia. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Gambar ni nanti kami print, kalau minat boleh beli. Okay. Okey. Okay, ini adalah boleh. Ada contoh juga lah. 3D ni kan? Bukan. Ini dia beli 3D kemudian belakang. Oh, belakang. Oh, ni kalau dia punya ni. So, tak apa, saya tengok dulu. Balik nanti baru ni. Ambil video sekejap. Oh, dalam ni lah tak boleh ambil videonya. Rumah terbalik ni. Boleh ambil kat luar ni ya. Luar je. Dalam tak boleh ambil. Oh, ni rumah terbalik. Dalam dia tak boleh ambil gambar, tak boleh ambil video apa semua. Dia tak bagi. Mungkin takut orang tiru kot. Maybe. Takut beregak je dah untuk balik lah. Itulah rumah terbalik Borneo So ni 3D. 3D ni okey. Itu saja. Lepas tu kita tengok yang 3D Museum. Oh, ni dia punya gambar yang rumah terbalik tu. Terbalik sudah. Kucing pun terbalik. Semua terbalik. Apa nanti tu? Tak kami suka ambil video daripada gambar pernah. Sebab kami jangan repuh, tak gambar. Dia nak ambil gambar. Pani ada balik pani boleh. Bagi tu boleh masuk tu bik. Tak itu ke? Kau ni kau? Masuk mana? Ni ke? Oh, tu in. Dia nak ambil gambar. Oh, pani kita tiket. Rumah terbalik dulu. Bukan ni 3D dulu. Oh, lupa ingat kau nak buka benda tu. Okey, terima kasih. Boleh ambil video sini kan? Yang ni je tak boleh kan dalam tu. Dalam tempat kasih masuk dalam plastik. Okey, boleh? Kat sini berapa? Kasih masuk dalam plastik. Letak sekali pun tak apa. Letak sini. Okey, ni museum 3D. Wah, comel dalam gambar. Oh, you nyalo. Weh, tepu. Masuk ke mana pernah? Ke pening? Ya, serupa tu. Comel. Dia mana ambil gambar? Dia mana nak masuk dalam gambar ni? Ya. Lepas ni kita balik lah. Nak ambil gambar, kawan nak ambil video dulu dah. Tengok kepanjangan video kawan. Lepas tu kita pun patah balik. Okey, dia ada ni. Kita ambil gambar. So kalau orang ambil gambar ni dia macam ni lah. Cara dia ambil gambar. Lepas tu harga dia RM30 untuk semua. Okey lah. Tak ada mahal sangat pun sebenarnya. So ini adalah Titanic. Dalam gambar dia macam hidup pula. Kalau ambil dalam video macam dia ni hidup. Kan? Macam benda tu hidup sangat-sangat. Lepas tu ini apa? Tak ada. Ini untuk orang masuk. So ini nampak macam hidup. Betul? Betul lah. Nampak macam hidup. Dia punya gambar dia. Okey. Ini apa ni? Wah. Comel. Nampak hidup. Memang nampak hidup. Dia punya ni apa semua tu gelap-gelap tu semua. Kalau kita masuk ni baju dengan baju ni mungkin nampak okey lagi. So ini adalah video ni. Cantik. Ni pun sama. So kita berada di sini. Kemudian benda tu ni untuk apa ni? Melompat ke apa?
Oh, ambil video melompat. Berat di bawah 60 kilo sahaja. Seriously, aku pun 67. Yang tak ada melompat. Oh, 60 kilo. Oh, ni macam kita duduk melompat main ni. Lepas tu dia punya tempat dia macam kita jual-jualan gitu. Banyak juga dia punya ni. Okey, ni punya gambar ni. Lepas tu video dia tempat macam ni. Oh, korang boleh lah ambil gambar macam mana pun. Yang gaya ni macam korang boleh duduk atas ni kot. Maybe boleh duduk. Macam korang tengah menunggang kuda. Ini macam weh, kepala kau kena cabut kat sini. Macam kau dah kena cabut kan. Cross river ni ni cross macam korang tengah cross, tengah naik ni. Ini macam kepala kau kena cabut dekat dia. Lepas tu Rafflesia dia makan orang pula kat sini. Rafflesia makan orang. Yang ni macam burung helang tangkap kau. Dia punya gambar dia macam mana? Helang ni. Okey, macam tu. Lepas tu apa lagi? Oh, macam kau ambil kayak semua kan. Macam ni lah dia 3D dia. So, ni orang hutan semua. Lepas tu dengan ni dia punya kau naik Gunung Kinabalu ke apa ni? Betul lah Gunung Kinabalu. Korang tak sampai lagi Gunung Kinabalu boleh lah naik sini kalau tak mampu nak naik Gunung Kinabalu. Okey, lepas tu ada satu lagi ke ni? Ni lah Gunung Kinabalu. Korang tak boleh naik Gunung Kinabalu ni. Korang naik atas sini je lah. Kan menyamar dia jadi macam korang dah naik Gunung Kinabalu. Itu je lah untuk video 3D ni. Untuk video dekat 3D. Okay, off. Hello, Nama saya Stella dan saya yang akan bawa kamu masuk dalam rumah terbalik lah. Okay. Jadi untuk foto ketemu rumah terbalik ini dia sudah disenaraikan dalam Malaysia Book of Record. Okay. Dan rumah terbalik ini juga dia dibina 100% secara terbalik lah, di mana dibina dari bahagian bawah dulu sampai ke atas. Lepas dia selesai dibina baru kami letak barang-barang dalam tu mengikut suasana di dalam rumah yang sebenar. Okay. Jadi kalau pernah dengar pasal mitos atau sejarah rumah yang dulu kononnya rumah ni normal, tiba-tiba terbalik tiup angin ke ataupun terbalik kena sumpahan semua, tidak betul lah. Okay. Jadi kita boleh masuk sedar, cuma sebelum masuk kita kena ikut 3 peraturan yang ada di atas ni lah. Yang pertama, dalam rumah kita tidak boleh ambil gambar ataupun video. Kenapa tidak boleh? Sebab dalam rumah ni dia hak cipta terpelihara, no copyright. Jadi kita tidak boleh ambil gambar lah. Tapi jangan risau, dalam rumah saja tidak boleh bergambar. Pas keluar nanti bahagian depan ada kami sediakan juga galeri terbalik. Okay. Yang kedua dan yang ketiga ni untuk keselamatan kita dalam rumah lah. Tidak boleh sentuh apa-apa yang menggunakan di atas, takut jatuh. Dan yang terakhir pastikan jalan atas kapet merah lah. Rumah terbalik, dalam pun terbalik kita akan jalan atas ceiling yang sebenar, lantai di atas, tempat yang tiada kapet yang dia tidak kuat. Takut baik. Okey. Okey, kejap saya ambil dia. Oh, ni dia yang terbalik tu Okey. Saya terpaksa tutup dulu. Okey, okay, selepas masuk ke rumah terbalik tu, so kita akan nampak lah ada semua barang-barang terbalik dekat sini. So boleh bergambar dekat sini. Kat dalam tak boleh bergambar kan. So kat luar ni kita boleh bergambar, tak ada masalah. And then lepas tu kita pergi masuk ke bilik tempat souvenir. Tempat souvenir ni ada 40% diskaun lah. Time aku beli fish magnet macam biasalah kan. Pasal ada barang semua, baju-baju, barang-barang yang kau suka, beli cenderung hati lah. Aku beli fish magnet sebab aku memang cari fish magnet je kat sini. Then dia ada ni juga. Ni ada kitchen semua cantik lah. Ni tempat fish magnet tu. Then kau boleh beli minuman apa semua. Dan kau juga boleh
ambil ni lah, beli benda ni yang gambar kita ambil mula-mula tadi masuk. And then kita keluar, kita ambil gambar yang kawasan taman dia. Sini ada cantik lah taman, ada macam bunga matahari apa semua. Mungkin sebab musim ni musim hujan, so bunga dia tak berapa cantik lah sekarang ni kan. So ini adalah dia punya ni. Exit ke sana. Apa exit dia macam pelik. Tak apalah, abaikan sebab aku nak ambil video. So ini adalah tempat dia. Ambil gambar. Dia mungkin situ exit kot. Itulah semua. Kau boleh pergi jalan-jalan dan semua. So exit, jom. Exit. Itulah. Oh, exit dekat sini. Okey, inilah exit dia kot. Okey, settle semua.